Okey, Assalamualaikum. Hari ni ada sebuah pesona lah. Orang bagi tahu kita ada bunyi macam benda bergesil bila jalan. Bila jalan perlahan kan, ke depan dan ke belakang. Tapi bila kita tengok ni, kita tengok OC dry shaft dia ni kan. Nampak tak? OC dry shaft dia ni yang nak dalam ni, terlalu dalam ni masuk ni. Jadi OC dry shaft tu gesil dengan final tau. So ni maka kita kena buka ni. Yang sebelah kiri ni dah banjir dah dengan minyak gearbox. Dah bocor dah. Kita tengok pun sama. Terlalu dalam. So memang kena buka lah kiri kanan ni. Tukar OC dry shaft. Ni kita try goyangkan. Goyangkan normal. Tak ada makan lah. Bearing normal ni. Free sikit normal. Kiri kanan pun sama. Ni kita goyangkan. Ni sikit ni normal lah. Memang ada clearance. Kalau banyak memang tak boleh lah. Final bearing kena buat. Kita boleh tengok tau kenapa dia boleh banjir. Ni kita tengok nampak? Tolak ni. Tolak. Nampak? Oil seal tu keluar ke dalam bos. Tolak lagi. Tolak lagi. Nampak tak? Oil seal tu dia longgar. So kita kena tengok apa masalah dia sebenarnya. Tercabut sekali lah. Maknanya kawasan ni antara oil seal ni ada masalah ataupun rumah housing ni yang masalah. Kita boleh tengok ni oil seal ni dalam sangat ni nampak. Dalam sangat tak boleh. Ni dalam sangat ni nanti gesil ni. Ni bibir ni mesti kat luar. Dia rata je. Yang dalam ni rata je dengan ni housing ni. Yang ini tugas dia untuk tutup supaya abuk tak masuk ni. Yang oil seal ni sama rata dengan casingnya. Okey. Okey, boleh tengok ni oil seal dia. Nampak apa perbezaan ni? Yang ni bibir kat luar. Ni bibirnya kat dalam. So kena hati-hati dalam memilih oil seal. Yang betul ori dia macam ni. Ni kita dapat yang color coklat. Color coklat. Yang color hitam habis stok color coklat. Tapi memang beza lah. Ni yang macam ori lah. Dia dekat luar. Yang ini dekat dalam. Ni kalau kita pegang ni dah keras ni. Beza dengan yang ni. Nampak tak? Dia keras. Beza. Okey. Alhamdulillah settle. Inilah kedudukan yang sebenar dia. Pastikan yang bahagian luar tu rata. Yang macam telinga dia tu ada dekat luar daripada casing. So function dia untuk sekat daripada abuk-abuk masuk. Selain abuk, air pun dia boleh cegah lah masuk. Ini pun sama. Kita dah tukar siap-siap lah. Alhamdulillah lah. Casing dia masih fit lagi. Memang masalah pada oil seal. Oil seal dia keras lagi satu. Oil seal dia pattern yang lain. Ni kita cari yang pattern macam original lah. Cuma color coklat boleh pakai. Dia punya material pun lain. Okey, alhamdulillah selesai kita pesona ni tadi. Okey, so itu sajalah episode hari ni. Ada masalah leaking, nak servis buat undercarriage, masalah brake, okey. Maintenance servis, boleh roger kita. Assalamualaikum.